First time saya sampai sini mungkin 7 ke 8 tahun yang lepas. Walaupun pada ketika itu lebih susah nak cari tempat ni, sekarang dah lebih senang, ada tempat parking, facility dah ada banyak apa semua. Bila saya masuk dalam, saya tengok apa semua. Satu hari nanti saya nak ceritakan benda ni pada generasi seterusnya, kepada peminat-peminat Honda, kepada masyarakat secara umumnya, supaya orang tahu bahawa sebenarnya benda ni boleh kita simpan, jadikan generasi untuk akan datang. Tengok balik sejarah Soichiro Honda, siapa yang tidak kenal, nama besar dalam industri automotif dunia. So ini adalah kawasan kampung kelahiran beliau. Kalau kita nak tengok dari segi pembangunan Honda, museumnya dengan R&D apa semua dah tak ada dah. Dekat Hamamatsu dia orang dah pindah ke Tochigi. Tapi dekat sini, orang dekat sini, maksudnya kerajaan dekat sini, dia jadikan rumah kelahiran Honda ni sebuah mini museum. Jadi dia dedikasikan jasa Soichiro Honda-san untuk penduduk sini dan juga sebagai sejarah dunia lah. Okey. Kalau dibandingkan dengan dua museum yang kita pergi pada hari-hari sebelum ni, Museum Suzuki dan Museum Yamaha, skala yang ini jauh lagi kecil. Ni kecil je, dia ada tingkat bawah, tingkat 1 dan juga tingkat 2. Kecil je, tak banyak pameran pun, tak banyak kereta. Cuma, kalau kita boleh memahami sistem dan minat dengan sejarah-sejarah, tak kisahlah. Anda mungkin suka tentang automotif ke, tentang apa benda kan. Tapi kalau anda suka museum, suka tengok benda-benda macam ni, ini salah satu tempat yang wajib anda lawat dan datang jugalah. Sebab kadang-kadang kita bercuti, saya tahu ramai kawan, follower mekanika apa semua, dia suka pergi Jepun, Tokyo, Osaka. Hamamatsu dia in between antara Tokyo, Shizuoka, Fuji, Hamamatsu, Aichi sampai ke Kyoto, Nara, Osaka lah. So di tengah-tengah, kalau drive boleh singgah kat sini, boleh. Sebab dekat Hamamatsu ni sini ada banyak sangat tempat ni. Hari ni kita pergi Soichiro, ni tempat ni lah. Semalam kita pergi dekat Suzuki Plaza dan kita ada Yamaha dan beberapa kedai motor lah. Banyak tempat menarik dekat sini. Tapi sebelum tu, saya nak bagi disclaimer dulu. Jangan mengharapkan benda-benda yang besar dan tinggi kat sini. Yang itu kita akan ceritakan lain di Honda Collection Hall dekat Tochigi nanti. Yang ini sebagai permulaan dulu, intro dulu terhadap anda yang mungkin nak tahu selok-belok sejarah apa sebenarnya yang bermulanya Soichiro Honda ni buat mesin tenun ke apa benda kan. Jom kita tengok. So biasa kita keluar je daripada museum nak beli souvenir kan, tapi ni masuk je anda boleh tengok. Siapa yang suka shopping macam Baman tadi, dia melepak kat situ dekat setengah jam tu, dia tengok lukisan, tengok apa benda kan. So ini mungkin jauh daripada Tochigi, pusat Honda yang paling besar sekarang kan. Tapi kalau anda tak ada kesempatan, masa tak berapa lama kan, mungkin dekat Tokyo sekejap, Osaka sekejap kan, jadi ni duduk kat tengah-tengah. Mungkin boleh datang sini kalau nak shopping, nak beli barang, beli dia punya miniature, model, lukisan, ada banyak pilihan dan berbaloi. Kalau nak buat collection ke apa semua, boleh shopping-shopping kat sini, tapi tujuan kita datang kat sini adalah untuk tengok sejarah Honda. Okey, berbeza dengan museum yang kita pergi sebelum ni, Yamaha dan Suzuki yang memang proper museum. Tadi saya dah beritahu, ini bukan museum sebenar. Ini macam mini museum yang dibuat atas usaha untuk dedicate jasa Soichiro Honda terhadap industri automotif Jepun. Jadi dia orang, rumah kelahiran dia convert jadi macam mini museum. Dan mungkin sedikit mengelirukan sebab dekat sini dia tak ada translation. Dia tak ada dalam English, tak ada audio, tak ada apa semua. Jadi kita kena rajin sikit lah pakai Google Translate untuk tengok. Dan juga dia tidak paparkan semua. Maksudnya dia tidak ikut timeline. Dia tidak ikut susunan masa daripada ini, naik sini. Tak, dia tak buat macam tu. Jadi dia susun tu ikut suka mak dia je. Jadi kita tak apalah sebenarnya. Okey je kan. Contoh yang ini. Ini kita nampak macam klasik kan. Nampak macam, ini 1920. Tak, ini tahun 1997. Apa tah nama motor ni. Tapi inilah dia. 50cc yang digunakan untuk race. Dia buat macam cafe racer. Memang cantik dan juga saya tak pasti dia base model apa. Tapi memang cantik dan itu dari sudut motor yang mungkin dah di-customize. Ini motor asal, okey. Konsep motor macam ni, kalau anda tengok video kami yang sebelum ni, video Suzuki, video Yamaha, bicycle yang menggunakan pedal assist. Maksudnya ni pedal dia untuk menggerakkan, mungkin untuk initial mula-mula motor tu atau bicycle tu nak bergerak. Konsep dia macam tu. Yang ini sama juga konsep dia, tapi mungkin yang ini lebih maju ataupun lebih moden lagi because base dia adalah kalau yang itu basikal yang dimotorkan, yang ini mungkin motor yang dibasikalkan. Boleh nampak susunan dia, okey.
assisted pedal wheel yang biasa kita tengok, pedal tu dia bantu flywheel belakang, dia bantu sprocket belakang. Tapi yang ini dia ada dua sistem yang berbeza, yang mana pedal tu memang dia bertindak atau berfungsi sebagai basikal, dia tarik pakai rantai, tapi enjin dia ada satu puli lain yang dia pakai bed untuk tarik roda belakang. Konsep macam ni saya sendiri pun tak berapa mahir sangat. Saya bukan engineer, cuma kalau ada siapa-siapa yang pandai ataupun boleh terjemah, translate dia punya teknologi yang ada pada motor ni, mungkin boleh kongsikan dekat komen di bawah. Tapi walaupun dia nampak klasik 1949, saya tak pasti sama ada ini adalah production pertama Honda ataupun mungkin produk pertama dia two wheel yang ada motor. Tapi yang saya boleh pastikan adalah yang ini, Honda Cup. Motor yang telah mengubah dunia secara keseluruhan. Ini adalah motor yang mengubah dunia. Kita pun ada, dan kalau anda nak tahu, Malaysia antara negara terawal yang mendapat Honda Cup ni eksklusif menerusi mendiang Tan Sri Datuk Bonsyu. Sebab tu nama kita Bonsyu Honda. Kita memang unik. Itu memang sesuatu yang jarang berlaku dalam industri. Tapi itulah yang menyebabkan Malaysia ni istimewa. Kita panggil Bonsyu Honda, dan dia ada Honda 50cc, 70cc, 100cc, dan boleh tengok dia punya timeline dia daripada 58, 56. Dia akan cerita semua benda tu, berapa negara, berapa jual apa semua. Tapi dari sudut again, dia punya timeline dia, kita tak boleh faham lah. Kalau anda tidak kisah tentang itu, okey je sebenarnya. Itu asasnya jadi motor cup. Yang itu yang tadi motor dengan pedal assist tadi. Tapi yang ini dia pakai independent engine yang diletak dekat bahagian belakang. Tapi okey, walaupun benda ni lahir pada tahun 1952, cukup lama, sifat dia macam sifat sebuah basikal, tapi dia ada mekanisme yang macam sebuah motosikal. Ada suspension, ada proper delivery power. Dan bila kita bercakap pasal Honda, dia inovatif. Jadi inovatif dia tu menghasilkan banyak benda. Tengok dia buat kereta formula dengan menggunakan enjin CVCC pada tahun 1970. CVCC ni juga adalah revolusi terhadap enjin yang melahirkan Honda Civic. CVC tu combustion bla 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 apa benda tu. Dia enjin dengan pembakaran yang tidak memerlukan catalytic converter ke kalau tak silap saya pada masa itu. Tapi dia lepas emission. Siapa lebih tahu tolong cerita. Tak, belakang, kita pergi belakang ni. Nak bagi faham lagi. So ini dia punya cerita-cerita tentang di sebalik produk. Ni C100, lepas tu macam mana industri motor tu, macam mana waktu Soichiro Honda dia supply piston dekat Toyota, macam mana dia buat ujian, macam mana dia kena reject. Jadi kata dia kejayaan kita pada hari ini tak besar pun. Ia cuma satu saja. Kejayaan tu terhasil sebab 99 kali kita gagal. Sebab tu dia punya prinsip dia memang macam itulah. Okay. So ini adalah touring untuk siri CB750. CB750 ini juga adalah motosikal yang sangat ikonik dan sangat mempengaruhi industri motosikal secara keseluruhan terhadap motor yang menggunakan enjin 4 silinder dan juga boleh jalan jauh. Okay. Motor-motor macam ni sebenarnya dia bukan berjaya dekat Jepun pada mulanya. Dia berjaya dekat US. Jadi pasaran US tu dia unik. Negara dia besar, highway dia panjang-panjang. Jadi dia tak nak lah naik C50, naik Honda Cup. Naik Honda Cup kalau dekat US 8 hari baru sampai tu. Kalau daripada Johor ke Perlis macam tu, jauh. Negara dia panjang tu, ibarat Johor ke Kota Kinabalu, jauh. So dia perlukan produk macam ni. Honda dia faham. Dia belajar daripada Toyota yang berjaya dengan kereta-kereta ekonomika dekat US. So dia hasilkan motor-motor macam ni. Jadi CB750 series ni dia ada banyak versi, banyak variant.
Yang ini CB750K. CB juga. 4 silinder. Ui, cantik betul dia restore motor ni. Oh, memang cantik lah. Tapi memang nampak klasik dia. Yang ni CB750 custom eksklusif. Tapi konsep dia konsep yang sama lah. Ini Honda Matic Auto ke? Tak sure. Ni CB400 yang menghasilkan VTEC Super Ball Door apa semua. So ini tingkat bawah lah. Ya betul. Mesti ada orang komen tak banyak motor lah. Betul, memang tak banyak motor pun kat sini. Sebab dia tak banyak motor lah. Okay, jom kita naik ke atas. Ni first Honda masuk GP Race 1967. So kat bahagian atas ni dia lebih kepada macam learning center lah. So budaya kat Jepun ni bila kita tengok banyak orang buat museum kan. Sebab apa? Sebab dia bukan saja untuk dilawati oleh orang-orang biasa tapi juga oleh budak-budak sekolah. Student-student universiti dia orang buat lawatan sambil belajar semua kan. Dia tak pergilah kilang coklat ke apa semua. Dia pergi tempat-tempat macam ni. So bagi budak-budak tu faham dan appreciate teknologi-teknologi yang dibangunkan oleh generasi sebelum ni kan. Tapi again, dia tak banyak benda nak display. Tapi dia adalah cara dia display. Tengok video-video lama yang dia tunjuk zaman Honda start masuk race apa semua. So kat sini. So ini dia engine CVCC tu. Engine Civic first gen lah. Cool. Sorry kalau saya salah. Jadi CVCC ni teknologi yang menjadikan enjin ini bersih tanpa perlu menggunakan duit yang banyak. Teknologi macam somehow dia combustion tu sini menghasilkan CO2 yang lebih bersih. Yang tak dapat dibuat oleh manufacturer lain pada ketika itu. Kena ingat ini masa krisis minyak dekat Amerika apa semua, orang dah start tak bawa kereta enjin besar apa semua. Berjaya di masa yang tepat. Ini dia legend lah, boleh nampak lah. Zaman-zaman ni gambar ni saya rasa paling ikonik lah. Banyak orang kalau kita cari gambar Soichiro Honda, dia akan jumpa gambar beliau dengan kereta formula macam ni. Ni memang lama lah ni. Memang lama. So ni dia teknologi ni tahun bila? Dia tak ada. 1952 Honda Cup F dia panggil kan. Macam mana dia orang boleh dapat balik motor macam ni pada masa bila tu? Mungkin ada seseorang yang collectors simpan apa semua kan. So dekat sini dedication atau dedikasi terhadap kejayaan motor-motor Honda, kereta, apa yang mereka dah buat, lukisan-lukisan lebih kepada seni punya contribution lah. So boleh nampak kat sini. So dia 2 tingkat je. 2 tingkat, so kita dah habis dekat sini, kita boleh bergerak pulang. So macam itulah kalau anda tengok, sebab lepas ni kami nak terus shoot pergi Fuji, kita nak buat konten lain. So ini hari terakhir kami dekat Hamamatsu dan harap anda boleh tonton semua video yang berkaitan dengan Hamamatsu punya sejarah automotif lah, main player dekat Jepun ni. Tengok cara dia orang preserve nilai-nilai sejarah yang ada dekat negara dia orang. Yelah, mungkin sebab nama dia besar apa semua, tapi apa yang saya cuba nak sampaikan, nak share kepada anda, waktu first time saya sampai dekat sini, wah, ini kalau orang Malaysia tahu, saya punya follower tahu apa semua, memang bagus kan. Saya nak orang-orang dekat mekanikal semua tahu benda ni wujud dan kita boleh hargai sejarah itu sendiri dalam pelbagai cara. Banyak benda kita boleh belajar. Contoh, kalau kita datang dekat Jepun, tak payahlah nak pergi tempat-tempat yang famous. Boleh pergi kan, tapi kalau boleh datang ke tempat-tempat macam ni, cuba belajar, inspirekan sesuatu, bawa anak-anak supaya dia tahu macam mana orang dulu berjaya apa semua gitu kan. Dan kita juga boleh belajar bila kita simpan, kita jaga sejarah-sejarah macam ni kan. Mungkin kita tak banyak sejarah sebab kita tak jaga. Jadi kita jagalah. Kalau jumpa sesuatu yang menarik, mungkin jumpa dinosaur belakang rumah ke, buatlah museum kat situ kan. Mungkin
kelahiran siapa ke, rumah kelahiran siapa, buatlah museum kat situ. Usaha buat ada usaha sendiri. Jepun ni memang banyak sangat museum ni, memang takkan habis lah. Selagi hayat di kandung badan ni, kami akan cuba cari benda-benda macam ni. Dan seperti biasa, sekian, terima kasih dan selamat menonton, dan terima kasih sekali lagi yang support Mekanika daripada dulu sampai sekarang. Ciao.